Tan Sri, Ya, Datuk. saya orang kampung. Nama saya Osman bin Desa. Saya amat tersentuh isu tabung haji ini. Ialah daripada dulu lagi, zaman Datuk Mak Yop, Tan Sri Napiah. Saya masa tu kerja dengan Tan Sri Hamid Osman. Amat sayang dan kasih pada tabung haji. Tapi bila isu berbangkit sekarang ni, saya nak tanya Tan Sri sikit je. Sebab Tan Sri terlibat dalam pengauditan dan sebagainya. Ada kecuri ataupun penyelewengan? Pasal ada sebut sakau sampai jadi sasau ni. Jadi saya nak tahu itu, ada tak berlaku kecurian ataupun apa, ialah bukan, saya cakap saya tak pandai sangat, tapi kecurian yang nyata berlaku tak dalam tabung haji ini? Terima kasih. Semasa saya Ketua Audit Negara, saya tidak nampak apa-apa bukti sedemikian bagaimana yang Datuk yakinlah kalau saya dan pasukan saya menemui bukti-bukti tersebut. Saya dah cakap tadi, bukan saja saya tidak sembunyi, saya akan highlight lagi dan saya akan laporkan kepada pihak berwajib. Mandat saya sangat-sangat jelas. Kami membuat pengauditan berdasarkan piawaian, berdasarkan bukti-bukti pengauditan, dan kami telah keluarkan penyata atau sijil. Adakah dalam tu disebut ada penyelewengan ke atau kecurian? Ada tak sebut? Tak ada. Jadi Datuk minta maaf, saya tak boleh nak jawab. Dan saya tak faham apa erti sakau. Maaf. Saya berpijak di bumi yang nyata. Jadi we go by the facts and the evidence. Masa saya Ketua Audit Negara lah.